Ibu mengandung, masa keliru nak buat scan apa? 2D scan ke? NT scan ke? Fetal anomaly scan? Untuk awal kehamilan, kandungan yang sekitar 6 hingga 13 minggu, ibu mengandung boleh buat first trimester scan. Scan ni membantu melihat kedudukan kandungan, degupan jantung bayi dan menganggarkan usia kandungan. Lepas tu, ibu boleh buat NT scan. NT scan adalah ujian saringan, bukan untuk mengesahkan diagnosis. Antara scan yang penting ialah fetal anomaly scan. Doktor akan lihat struktur dan perkembangan bayi seperti otak, jantung, tulang belakang dan organ-organ tertentu. Comel kan? Kalau ibu nak tengok wajah bayi dan pergerakan yang lebih jelas, boleh buat 4D ataupun 5D scan. Bila kandungan semakin membesar, ibu boleh buat growth scan. Scan ni membantu memantau tumbesaran bayi, air ketuban dan kedudukan bayi. Jadi ibu, setiap scan mempunyai fungsi yang berbeza. Cuba komen berapa usia kandungan kalau nak tahu scan apa yang sesuai.